dalam acara berpasukan. Oleh kerana mereka mempunyai ketiga-tiga regu yang cukup mantap. Set kedua bermula. Satu drop mudah. Hanya tersenyum saja. Oh. Kosong. Tersenyum. Baik daripada Farhan. Paksa Azlan. Mengumpan untuk dirinya sendiri. Inilah kombinasi yang cukup mantap. Mereka STL saja. Satu sama. Syahir menjadi tumpuan. Baik Syahir. Ho ho. Sasaran. 1-2. Oh, satu servis drop. Cantik Syahir. Oh, dapat dikawal oleh Racan. Oh. Sayang sudah terkena kepala Syahir. Kedua ini dilakukan oleh Syahir. Oh, baik. Wow, Farhan. Antaranya umpanannya. Ada saja. Baik daripada Syahir. Azlan. Oh, sekali lagi. Kutip mata berikutnya. Tetapi kawalan yang baik. Syahir walaupun ditekan. Oh, baik. Satu lagi drop telah pun dilakukan oleh Syahir. Come on Azlan. Baik. Dapat juga. Clearance dilakukan. 1, 2. Bijak Azlan di situlah. Oh. Kali pertama. Baik daripada Azlan. Oh. Giliran Syahir pula akan melakukan servis ini. Baik. Kepada Tawisak. Wow. Sempat juga menoleh. Syahir jatuh. Satu servis drop mudah dapat dibaca oleh terlalu rendah pula. Apungan sendiri oleh drop yang dilakukan oleh Seriwat tadi. Ketinggalan 5-7 waktu ini. Syahir. Baik. Oh. Di tengah gelanggang. Giliran Azlan. Perlawanan diteruskan. Main. Masuk sekali lagi. 7 sama. Semakin menarik. Kejar, mengejar. Kali ini dia tidak melakukan tapping oleh kerana melihat Azlan. 7 sama. Oh, dapat mudah dibaca oleh Racan Bipan. Oh. Betul-betul di hadapan jaring. Kita tengok saja umpanan. Apungan bola yang oh, Syahir. Azlan pula. Satu placing. Satu placing dengan 17-14. Set kedua masih lagi berlangsung. Oh, mudah. Bijak Azlan. Ada tampanan untuk apungan yang cukup menarik. Dan sekaligus melakukan 8-9. Mudah dibaca oleh Farhan. Wow, baik. Di celah-celah. Inilah yang dikatakan apit kanan ataupun Azlan alias. Syahir. Ataupun set
Baik daripada Syahir. Wow, sekali lagi Azlan bertindak cemerlang. Harapan kita sekali lagi kepada Syahir. Oh, kali ini gagal pula. Tiga mata diperlukan oleh Malaysia untuk menamatkan saingan set kedua. Baik. Terus masih lagi dalam permainan Racan Bipan. Oh. Dengan lonjakan dan juga lompatan yang Kaman Syahir. Oh, kaki kiri. Oh, gagal pula Syahir untuk mengawal. Harapkan set ini tidak berlanjutan, tidak diherit ke tie break. Adik 11-12. Mengharapkan mudah bagi tiga pemain Malaysia untuk mengawal. Oh, Syahir baik. Farhan. Oh, dapat juga. Terwisak. Minta challenge. Mengejar tiga mata. Mata Malaysia hanya di situ saja 12 sama. Sekali lagi terwisak. Oh. 4 mata berturut. Kita lihat kembali. Teragak-agak Farhan. Oh, servis kencang. Nasib baik. Dan nampak juga terkena tangan sebelum bola keluar tadi. 13 sama, semakin menarik perlawanan ini. Mata yang ke-14, mata terakhir untuk Malaysia. Menjadi kali ini. Sasarannya ialah kepada Racan Bipan. Tetapi itu merupakan elemen-elemen psikologi dalam sukan sebenarnya. No foul. Oh, menang. Malaysia. Haha. Menang di set yang kedua ini secara rasmi. Syahir, Azlan dan juga Farhan menang set yang pertama 17-14.